Pressure washer yang saiz besar. Tekanan dia ni tinggi tau. 130 bar. Macam-macam yang korang boleh bersihkan kalau tekanan tinggi macam ni. Kalau setakat nak cuci simen yang kotor macam ni, mudah aja. Tinggal siram sahaja. Tak perlu nak sental bagai semua. Korang lalukan je macam ni, semua kotoran degil akan tanggal. Kalau korang nak bersihkan cat lama yang rosak, dia boleh bersihkan cat ni sampai tinggal simen sahaja. Memang mudah. Tak payah nak sental, tinggal tembak je macam ni. Bila bersih macam ni, mudah untuk korang cat balik nanti. Pressure washer yang model ni, dia pakai motor yang jenis induction. Dia pakai power elektrik. Kelebihan motor induction ni, dia boleh run untuk jangka masa yang lama. Sebab motor ni dia ada auto on off. Dia boleh hidup mati sendiri. Jadi motor ni dia tak akan cepat panas. Dan motor induction ni dia tak bising. Jadi kalau korang nak guna malam pun tak ada hal. Dan motor induction ni saiz dia compact tapi output dia ni power. 1800 watt. Untuk bawa mana-mana, saiz compact macam ni memang sangat ngam. Yang ni high pressure washer dari Jetmax. Pressure washer yang model ni dia ada dua mode tau. Manual dan auto. Kalau nak mudah, korang pakai je mode auto ni. Motor ni akan berhenti bila korang stop siram air. Kalau korang sama siram, dia akan terus jalan dengan sendiri. Dia boleh ada mode auto sebab dia pakai motor yang jenis induction. Motor yang jenis pakai current. Motor ni dia boleh hidup dan jalan dengan kerap. Motor ni dia pakai current yang jenis single phase. Power dia 1800 watt. Speed motor ni 1450 rpm. Motor yang jenis induction ni dia boleh auto on off, jadi korang boleh run dengan lama. Dan motor ni dia tak bising. Dekat bahagian depan, yang ni plunger. Bahagian sini yang convert air tekanan biasa kepada tekanan tinggi. Dia ada meter dekat sini. Kalau mesin ni pressure dia tinggi, 130 bar. Kalau nanti bila korang pakai pressure tak sampai 130 bar, boleh adjust pressure dekat handle merah ni. Pusing je dekat sini sampai dia punya tekanan ni ngam. Kalau yang model ni, plunger dekat bahagian dalam dia ni dia pakai yang jenis seramik. Dia lebih tahan lama, tahan karat dan dia tak bising. Dekat sini dia ada dua hose. Hose air masuk, korang boleh terus sambung dekat punca air. Punca air masuk ni kalau boleh korang kena pakai tangki tau. Dia punya flow air ni tak adalah tinggi sangat. 12 liter je per minit. Jadi korang boleh pakai baldi supaya bekalan air tu tak terganggu. Hose ni dia bagi sekali dengan filter. Jadi pasir semua tak akan sedut masuk. Dan hose yang atas ni, yang warna hitam ni, yang ni high pressure hose. Hose ni dia boleh tahan tekanan yang tinggi. Dia akan supply direct kepada pressure gun. Jadi mesin ni dia sedut air tak banyak, tapi dia tukar tekanan air tu kepada kuat. Hose yang dia bagi ni, korang dah tak payah nak sambung. Sebab dia bagi panjang 8 meter. Korang boleh guna jauh tanpa masalah. Nozzle dia ni dia bagi sekali dengan extender macam ni. Kalau korang nak bersihkan dekat, tak payah pakai extender dia ni. Kalau pakai extender dia ni, mudah sikit kalau nak cuci berdiri macam ni. Dan mesin ni dia bagi sekali dengan 4 jenis nozzle. Setiap nozzle ni dia beza angle. Kalau yang merah ni, dia lebih tajam. Sebab angle dia ni kecil. Kalau yang kuning ni dia lebih besar sikit, 15 degree. Yang hijau ni dia lebih besar, 25 degree. Dan yang putih ni dia lagi besar. Beza dia yang ni lebih tajam dan yang ni dia lebih lebar. Korang boleh pakai nozzle dia ni ikut keadaan. Yang merah ni kena hati-hati sebab dia boleh rosakkan permukaan. Untuk protect motor dan plunger dia ni, dia bagi terus cover stainless steel macam ni. Cover dia ni tahan dari karat dan boleh lindung sekali motor ni. Dan kalau korang nak bawa mana-mana, mudah tau sebab dia ada roda yang saiz besar macam ni. Mudah untuk bawa kalau nak guna dekat outdoor. Dan dia punya handle ni, korang boleh buka tarik macam ni untuk mudah transportation nanti. Dia akan jadi kecil macam ni. Kalau nak isi dalam kereta pun muat bila saiz kecil macam ni. Dan dekat bahagian handle ni, dia ada satu penyangkut yang korang boleh gantung kabel, hose dan wire. Baru lebih kemas dan mudah sikit untuk tolak.
Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak cari pressure washer yang heavy duty, yang boleh run lama tanpa masalah, pressure tinggi 130 bar, mudah untuk bersihkan kotoran degil, mudah untuk bersihkan cat rosak, mudah untuk buat kerja pembersihan apa-apa, korang boleh pakai pressure washer dari Jackmax ni. Yang model ni dia pakai motor yang power, motor yang boleh run lama tanpa panas dan motor yang tak bising. Kalau motor senyap macam ni, kalau waktu terdesak kena buat kerja malam pun tak ada hal. Jadi korang boleh check pressure washer dari Jackmax ni.